Okey, hai semua. Selamat datang ke Convo Talks, podcast santai sempena Convocation UTM ke-69. Dan hari ini kita sembang-sembang santai dengan graduan yang baru je naik pentas ambil scroll. Dan nak tahu juga cerita mereka, ada yang pahit ke, manis, dan yang kadang-kadang maybe ada yang kelakar ke. Jom kita mulakan. Okey, Surari boleh perkenalkan diri dan dari program pengajian yang mana? Okey, nama saya Rachel Rebecca. Alright. Saya dari program Sarjana Pendidikan Fizik. Okey. Sorry? Okay, hi, nama saya Yoga Lakshmi and sama juga program yang sama, Pendidikan Okay. Fizik, Sarjana Pendidikan Fizik. Alright, boleh sembang tak ceritakan sikit perasaan bergraduasi hari ni? Dik ni? Sangat excited Alright. sebab journey saya dekat UTM ni dari asasi, Okay. lepas tu saya sambung degree and then hari ni saya bergraduan masters. Okay. So sangat happy lah. Happy. Okay, adik sendiri? Sama juga, actually kita orang ni best friends. So Oh, best we start friends. the journey bersama di UTM Mhm. masa 2018. Oh, So during the 2018. foundation, so we did foundation in science. Okay. So then kita sambung degree dalam bidang pendidikan fizik. Aha. And sekarang kita di sini lepas graduate untuk masters. Untuk masa. Yeah. So Okay. perasaan memang sangat gembira, very proud and very excited. Alright. Okay, kita semua masing-masing tahu kan masing-masing ada struggles tersendiri. Okay, ada cabaran. Boleh ceritakan sikit? Kita orang nak tahu juga apa cabaran tu. Okay. Kalau spesifik pada cabaran semasa buat masters, Alright. kami hanya habiskan masa dalam 1 tahun. So di situ cabarannya, 1 tahun tu sangat singkat. Okay. At the same time kita orang buat part time work also. Mhm. So it's very hard to balancekan kerja and also the studies. But banyak support yang ada untuk kami sampai ke hari ini. Okay. Adik sendiri kawan? Kalau katakan cabaran tu menguruskan masa. As we said, memang bekerja sambil belajar. So targetnya nak habiskan dalam 1 tahun mastersnya. Mhm. So it's really a bit tough, really very struggling, need to like spend a lot of time untuk buat RS, research study and so on. Thank God kita dapat SV yang memang understanding and also a very good guidance. So we able to finish it on time. Okay, ni part yang paling orang suka lah kan. Boleh ceritakan satu momen paling best semasa pengajian? Satu momen. Kalau banyak pun tak apa. Boleh je sembang. The first thing, as we say, we are best friends. Yeah. Since we started foundation. Okay. Lepas tu tak tahu nak cakap nasib ke, kita orang dapat course yang sama untuk degree juga. Mhm. And then kita orang tak expect pun kita orang akan sambung masters. Not at all, even one person no. But Okay. our lecturer supported. So in just 1 year we finished masters with my best friend. That's the Ya, momen paling manis lah. Okay. Awak sendiri? Bagi saya memang ada banyak masa, especially during masa kita nak buat eksperimen ke atau assignment all. So we always been the partner in crime. So apa-apa pun kita macam rasa nak give up je lah, kita tak boleh nak buat. Tapi at the end still we manage to do it and get good marks and so on. So itulah possibly. Okay. Sebelum kita nak habiskan ni, siapa yang paling banyak support sepanjang journey anda berdua? Okay, mulakan awak dulu. Okay, first of all, mesti God. Thank God for at the first place. And then my parents. Okay. And third one, saya berterima kasih kepada SV saya, Dr. Nufara Wahida. Okay. Sebab dia lah kita orang dekat sini hari ini. She help a lot. Dia tahu kita orang struggle a lot with our work and studies. Dia tolong banyak. Yang banyak benar. Okay. Sama ke? Yeah, sama. Sama juga. My SV also same. And then my biggest support will be especially thanks to God lah, Tuhan. And then my parents, actually my mother is no more already, but she has already like the dream to see her daughter as a graduate, and I think I will really make her proud at this moment. And other than that, my family and all my well-wishers and including my friend as well,
Okay. So all these people are very big support, and especially my SV, Dr. Farah. Dr. Farah. She's a very great support. Okay, dua-dua masih bekerja ke? Atau macam mana? Ya, Dah bekerja? Sama bekerja. juga. Okay, dekat tempat kerja ada ke kawan-kawan yang support juga, majikan ke? Yes, really. Sebab sekarang tunggu untuk posting. Sebab Okay. saya berhabiskan masters. Alright. Tapi my majikan saya memang faham, and then they give importance to me lah. The knowledge I gain also. So yeah, thankful to her also. Okay. Kalau saya, I buat kerja part time. Buat it's kerja very part-time. flexible timing untuk I. Alright. Yeah. Okay, last but not least, ada apa-apa pesanan tak untuk junior kita yang masih belajar sekarang ni? Yes, mesti. The one thing I would tell is don't give up. Like, I know the journey is very hard. It will be very hard. But it won't fail you. You can keep going until you see the success. Yes. Okay. Anda sendiri ada apa-apa pesanan untuk junior kita? Of course, education ni memang sangat penting untuk buat masa ni. So, it's like even though there are a lot of struggle like finance ke ataupun stress or anything like assignment due dates, that will be our biggest stress or hurdles at that time. Tapi lepas kita dah selesai benda tu, itu masa like it's very easy, we are done with that. So it's like life just move on next to next to next. So yeah, everything whatever it is, like kita boleh and we will finish it on time and also yeah, in a good way. Alright, okay. Terima kasih kepada anda berdua dan tahniah sekali lagi kepada semua yang tengah dengar Convo Talks ni. Kita akan sambung lagi dengan lebih ramai graduan selepas ni. Stay tune, stay inspired dan tahniah kepada semua graduan.
Okay, hai semua and selamat datang ke Convo Talks untuk sesi kedua. Bersama saya ialah graduan yang telah ambil scroll sempena convocation UTM ke-69. So boleh perkenalkan nama saudara dan dari program pengajian yang mana? Okay, hai semua. I'm Lim Sun Hao and I graduated from the Sarjana Muda Kejuaraan Awam. Okay, apa perasaan saudara selepas bergraduasi hari ini? Happy tak? So for this memang happy lah. Sudah after 4 years of study. 4 years Yeah. agak masa yang lama kan. Mm. So boleh ceritakan cabaran yang awak lalui semasa menempuh pengajian sampai ke tahap ni? Okay. So for from I joined this UTM Alright. facing the one called COVID. Okay. So during my first year is only on the online only. So online study without meet any friends and vertically to know each other lah, like that. So after second year, then when we enter the school, maybe some nervous and cannot catch out lah. Since already 1 year of online study, then hard to catch out from the previous we study one. So that might be the hardest challenge. Yang betul-betul struggle lah masa tu. Yeah. Momen yang paling manis boleh ceritakan sikit? Okay, Ada momen yang paling manis ialah selepas setiap ujian, sebelum tu memang yang hard, memang struggle sangat. Nah, study banyak, then after semua exam ada 8 semester kan. Dan selepas each semester punya ujian, kami akan sangat happy lah. Boleh ceritakan tu dapat apa tu yang dekat sini tu? Mana tahu ada yang tak tahu kan? Pingat yang awak dapat tu. Okay. Yang ini itu dia DINDIS. So DINDIS tu maksudnya ialah dapat itu CGPA 3.67 per atas. Wow. Tahniah dapat DINDIS. Thank you. Okay, and then untuk yang konvo ni, dia punya suasana dia, boleh ceritakan petugas kita macam mana, okey ke? Okay, for this convo, I pernah pergi mana-mana majlis yang besar lah, tapi yang ini convo ni memang yang I jumpa yang paling ada sistem, yang semua berkuasa ada in charge dan baik-baik, dan boleh jika ada kami menghadapi apa kesusahan, boleh minta bantuan semua. Memang okey lah, memang best lah, the best. Sistem sangat. Okay. Alright. Ada ucapan penghargaan ke untuk ahli keluarga yang datang meraihkan graduasi anda hari ini? Okay, so for my family, very thank you lah to born in this family and learn all the new thing for my family, and until this I can grow out until the university, take from the all opportunity from this is all come my family. So very thankful to my family. Okay, tahniah kepada anda dan semua graduan. So selepas ni kita akan sembang-sembang lagi dengan graduan yang lain. So tahniah dan kita akan jumpa lagi next podcast.
Okay, hai semua. Assalamualaikum. Bersama dengan saya sekali lagi untuk sesi Convo Talks. Convocation UTM ke-69 bersama dengan saya, graduan yang telah ambil scroll tadi. Okay, boleh perkenalkan diri adik dan program pengajian yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hanu Inani binti Muhammad Aliza. Saya dari Fakulti Razak Fakulti. Sekarang ini dikenali sebagai Faculty of Artificial Intelligence. So I'm course in Master of Philosophy, especially specialized in photonics. So, Okay, adik Anon, setiap orang kan ada struggle masing-masing masa nak belajar kan? Boleh ceritakan sikit tak? Okay. So struggle start when I start doing the experiment actually. So experiment is very tough actually. So but I need to gain back my strength because during my experiment, my father have diagnosed as a cancer. Okay. But I need to finish my study actually. Okay. And then at the same time during Ramadan last year, one of my uncle got sick, and then we lost during the Hari Raya. I guess in 10 Shawwal, yeah. But I think that one is the tough for me. But I gain my strength back by doing the my participation in the research competition, and I gain receive 5 awards. As I remember that last year in November, I received the best poster, I guess, in science and technology. In I'm not sure whether it's silver or bronze. Bronze, yeah. Okay. And then that's why that's I guess the cabaran lah untuk saya. Cabaran, okay. Ada tak momen yang paling manis yang adik Hanun boleh ceritakan dan sharekan dengan kita semua? Momen paling manis adalah saya pergi satu conference ni kat Penang. Alright. And then I meet one of the person that actually came same with my hometown, Terengganu. His name is Aisyah. But we suddenly click each other at the conference, and then at the same time after that kita orang buat thesis sama-sama, submit thesis sama-sama lah, and then we convo together here. Okay, bila cerita tentang struggle, momen manis, ada tak tips atau resipi kejayaan yang adik boleh sharekan untuk graduan yang masih belajar atau kawan-kawan yang masih belajar lagi? Sebagai seorang Muslim, nasihat saya adalah hari-hari kena perbetulkan niat. Saya sebelum keluar rumah ataupun keluar bilik, saya niatkan kerana Allah Ta'ala. Contohnya kalau hari ni saya nak buat eksperimen Alright. so hari ni sejak aku buat eksperimen ya atas kerana Allah Ta'ala macam tu. And then during I'm doing the experimental, saya tak tinggal solat tahajud. Yeah, I'm doing the experiment straight for 3 months. 3 months masa 3 bulan lah untuk buat eksperimen tu. Okay, last but not least, apa plan adik Hanun selepas konvo ni? Mesti ada plan yang selepas ni kan? Plan lepas konvo So sekarang ni saya tengah bekerja di Uniten R&D. So basically before this I'm graduate from Uniten. Okay. So I continue at the same place where I'm doing my bachelor. Alright. So in the next I guess saya nak kerja dulu lah. Kalau ada rezeki saya nak sambung PhD part-time dengan supervisor sama iaitu Dr. Nelidia. Dengan supervisor yang sama. Okay. Ada ucapan penghargaan ke untuk lecturer, kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga adik Hanun sendiri? Ada. Saya nak ucapkan terima kasih terutama kepada ayah saya. Okay. Sebab hantar balik saya sepanjang saya buat master. And then untuk mama saya yang tak berhenti berdoa untuk saya. And then, to my big family also, and my sister and brother, and especially to my supervisor lah untuk guide saya during as long these 3 years. And then to my friends also lah. And then I would like to thanks to Mara actually to sponsorship throughout my 3 semesters. Okay. Tahniah untuk adik Hanun. Dan juga kita akan sambung lagi podcast kita, sembang-sembang lagi dengan graduan yang lain. So stay tune semua.
Okay, hai semua. Sambung lagi sesi bersembang dengan saya untuk podcast yang seterusnya bersama graduan yang telah mengambil scroll mereka. So, untuk segmen yang kali ini, boleh perkenalkan diri dan program pengajian yang mana? Silakan. Hai semua, saya Shalini Jayaprakash daripada saya graduate dalam Master of Education in Technical and Vocational. Okay. And yeah, now I'm here, graduate as a graduate. Boleh ceritakan sikit perasaan berkonvo hari ni? Happy ke atau macam mana? Of course, feel so happy and feel blessed. Okay. That dalam tempoh 2 tahun ni dah selesaikan saya punya pengajian, on time graduate. Okay. And saya adalah pelajar ODL juga. And then dalam sepanjang ODL ni, saya rasa a few times only saya datang ke campus jumpa saya punya lecturers. Apart from that, semua dalam online session sahaja. Okay. Dalam pengajian kan, mesti ada struggle atau cabaran yang perlu dihadapi. Boleh ceritakan sikit tak? Okay, cabaran sebab saya ODL, kita biasanya after working hours in the night, all our classes after 7 to 10 macam tu, kadang-kadang kita akan ada masalah wifi, internet macam tu. Tapi walau bagaimanapun sanggup juga untuk dapatkan ilmu daripada pensyarah-pensyarah saya. Okey. Sebelah ayahnya kan, boleh perkenalkan diri? Okey. Selamat tengah hari. Alright. Saya Mr. Jaya. Okey, Mr. Jaya. Seorang pegawai di Syarikat Oil and Gas Malaysia. Oh, di mana tu, Jaya? Saya bertugas di Pasir Gudang. Oh, Pasir Gudang. Pasir Gudang, attached dengan MISC dengan Petronas. Okey. Boleh ceritakan perasaan? Okey, saya memang cukup bangga dengan dia lah. Okey. Sebab beliau walaupun hari ni baru konvo master. Ya. 2 hari lepas baru balik daripada India. Beliau sedang menyambung PhD. Oh, di sana ke? Di sana. Di sana. Dia under scholar punya program. Program scholar. Oh. So beliau dia ada di Coimbatore, India. So beliau akan berada cuma dalam 2-3 hari. Di sini? Di sini. Oh. Hari Khamis ni fly back ke sana. Wow. So, sebab PhD di sana 3 tahun. 3 tahun. Ni dah berapa tahun journey? Ni baru join. Oh, baru join. Baru Julai. Okay. So mungkin inspirasi dia mungkin kakak dia lah. Kakak dia pegawai perubatan. Oh, di mana pula? Sebelum ni di Sabah. Ni sudah posting di Gemas. Oh, di Gemas. So mungkin inspirasi dia kakak sudah ada doktor, dia pun nak kena ada doktor. So itu mungkin lepas habis ijazah pertama je disambung master. Okay. Dan master baru graduate tapi dia dah join PhD. Okay. So bagi saya sebagai ayah cukup bangga. Dan bagi walaupun pada beliau dan sesiapa pun lah. Our survival is education. Yep. So saya sebagai ayah, our duty is responsibility, give what dedication the maximum she can. Walaupun kami sampai degree saja, beliau dah master, so it's a luck, it's a future, all the best always. Okay, yang ni mungkin part orang paling suka lah. Boleh ceritakan sikit momen yang paling manis lah sepanjang pengajian. Ada ke momen yang paling manis yang saya hadapi? Momen manis tu bila kita buat assignment kan. Kita kena pergi visit few places and then kita kena conduct juga program-program attached dengan kita punya program. Macam example, kita run satu program which is called as Elderly Entrepreneurship dalam TWED. Kita buat 5 hari untuk warga emas. So momen-momen tu memang paling best lah untuk kita. Kita buat di rural place di Sabah juga. Oh, di Sabah juga. Oh, memang ada pengalaman manis bersama-sama dengan warga emas tu. Betul. Alright. Okay, untuk tips rahsia kejayaan tu boleh sharekan sikit tak dengan adik-adik yang tengah belajar ni? Okay, untuk tips saya rasa always do what you want to do and then never give up at any cost. Sampai lepas kita buat SPM, I never expect that I'll be in the PhD until PhD. Okay. That's the momentum.
kena keep going and then always believe in yourself. Right. Okay, ada apa-apa ucapan penghargaan untuk adik keluarga, lecturer, untuk kawan-kawan? Okay, first thanks to my parents, my mother, my father and my sister, all my family members, friends, lecturers and everyone who around me. Okay. Cik sekali, ayah dia ada ucapan untuk anak? Bagi saya, ibu dengan dia orang lah. Sebab saya memang outstation always. Oh, Cik selalu Saya ada memang kawasan. di offshore, di luar negara. So sokongan ibu tu cukup penting lah bagi seorang pelajar. Ya. Dan family bonding tu bagi saya penting. Dan lagi satu doa kan? Doa tu. So anak-anak semoga sukses always lah. Sampai yang ke peringkat PhD tu di India tu jauh tu saya rasa. Pulang alik kan untuk tamatkan pengajian tu. Okey, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Encik dan juga pada saudari. Okey, stay tune semua. Kita akan sembang lagi selepas ini dengan graduan yang lain.
Okay, hai, bersama dengan saya sekali lagi. Untuk graduan yang seterusnya, boleh perkenalkan diri dan program pengajian yang mana? Okay. Thank you for inviting. Alright. Nama saya Nikita Christy Mitchell. Okay. Saya graduan Master in Education TESOL, Teaching English as a Second Language. Okay. Di UTM sini ke? Yeah, di UTM. Last time is FSSH, but recently it's under Faculty Educational Science and Technology. Okay, di UTM ni lah, JB lah, Johor. Okay, setiap orang yang belajar tu, dia kan ada struggle atau cabaran dia masing-masing. Boleh ceritakan sikit ataupun share dengan kita? Okay, struggle. Semua orang ada struggle masing-masing kan? Ya, betul. The first struggle yang actually happen, yang memang kami, because kami dari Sabah, so untuk pindah pergi JB, it's a impromptu decision yang tiba-tiba betul. Macam okay, dapat HLP, lepas tu pindah JB. I choose JB because I want to study in UTM Johor. Okay. And then after that, husband and anak 2 orang pindah dulu. Baru saya dengan anak 2 orang lagi pindah. Okay. After start HLP punya cuti. And then after that, untuk masa tu, untuk pergi kelas it's a bit easier sebab masih dalam keadaan COVID, so ada hybrid class. But then mula 2023 I think, the struggle start bila masa tulis thesis chapter 1 until chapter 3. So I remember one time masa cuti tu yang June, sepatutnya boleh tulis chapter 1 until 3, but then at that time memang tak 1 month tu macam mau lay down je. Memang mau baring lepas siap kerja rumah because I have 4 kids. I have 4 kids, so lepas siap kerja rumah, masak semua, buat kerja rumah, lepas tu mau baring, lepas tu macam mau nangis je macam tu. So it happened for 1 month. Selama 1 bulan? Ya, 1 bulan. Ada perasaan yang tiba-tiba nak down je kan? Tiba-tiba down, and then macam rasa, macam at that same time fikir, is this depression? Tapi macam terus naik positif sebab boleh fikir yang macam sedar yang it's not depression, masih boleh fikir it's not. Tapi macam banyak kawan-kawan cakap itulah masa yang macam emotionally kita akan unstable and then down semua. So after that memang struggle berhabis yang untuk tulis chapter 1 until chapter 3 tu. Make sure siap. Make sure siap lah. Tapi dapat siapkan jugalah. Ya, dapat siap untuk hantar PD tu lah. Before due. Okay, Encik, boleh perkenalkan diri dan apa perasaan kan? Wife dah bergraduasi hari ni. Husband, Nikita. Okay. Actually, I'm really proud of her. Yeah. I see the struggle. I see what's actually when she just started until now. I just want to say that I'm actually proud of her. Okay, alright. Okay, apakah selain momen yang struggle tu kan, cabaran, mesti ada momen yang manis tu. Ya. Boleh ceritakan sikit momen yang manis tu. Momen manis I think kalau dalam UTM is when kami join ni SOT Mersing. So faculty buat camping untuk semua postgraduate berkumpul, and then dean of the faculty, Professor Arifin. Professor Arifin. Dia datang, lepas tu dia bagi motivation. So semua kami kumpul sana, and then we have many activities. I think that is the best moment with all the postgraduate. And until now we still have in the group, and then it's like boosting motivation to all of us. Macam masa tu tanya, macam mana untuk kami GOT? Masih sempatkah kalau kami belum start tulis chapter 1 now? Lepas tu ada satu professor tu cakap, yang penting after this, habis je ni terus buat, pastikan siap. So I think that is the best moment in UTM for SOT Mercy. Alright. Okay. Untuk ucapan penghargaan, ada ucapan penghargaan untuk ahli keluarga, especially kan, and then lecturer dan kawan-kawan yang sama-sama habis pengajian sampai ke tahap master ni. Okay, so first of all, I would like to thank my family. Right. They really understand. Sometimes I'm becoming like my husband said, crazy. Every time I need due for assignments or PD and Viva,
I will stay up late until, so he said it's time for me to become crazy. So thank you for understanding all the situation. Thank you for the kids because understand what I'm going through. And then thank you to my friend Nancy. We've been together since bachelor in UMS 2010. Oh, in and then UMS. we continue here together. All right. Without her, I think I will not have the motivation to finish until now. We keep on giving support to each other. Thank you to Prof Hadina. Okay. Because she's my supervisor. She did her best to help me out. Thank you to Prof Hema. Thank you to Prof Rahim. Okay. Because they are my examiners. And then thank you for UTM for giving me the chance. Thank you for KPM for giving me the chance for getting the HLP. And I think, thank you for everyone. Thank you for having me here now. Thank you for sharing, have giving me the chance to share what I've been through. Okay. Cik sendiri, macam mana, ada ucapan pergaan untuk wife-nya? Yes. Like say thank you for having us here. Thank you for inviting us. Okay. Okay, tahniah sekali lagi untuk Nikita atas pencapaian sampai ke tahap ni and then struggle yang dihadapi. Okay, untuk yang graduan seterusnya nanti kita akan sambung lagi selepas ini. Stay tuned. Thank you.
Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Citra Rimbun Benaung. Podcast khusus untuk Convocation ke-69 Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. Saya Din Syam akan ambil alih segmen ni. Kita bagi kita punya host sebelum ini, Puan Anne, kita bagi dia relax sekejap supaya dia boleh menikmati makan tengah hari dengan tenangnya. So saya ganti dia sekejap untuk segmen kali ini. Dan pada segmen kali ini kita ada tetamu, semua tetamu untuk podcast ni pun istimewa. Tapi kita terbangkan khas daripada Borneo, iaitu saudara Zam Ishraf Danish. Selamat datang ke podcast Citra Rimbun Benaung dan tahniah atas kejayaan di Convocation ke-69 ni. So di sebelah kanan sebelah kanan saya, sebelah kiri saudara Zam ni, saudara Danish ni ialah ayah dia, iaitu Encik Zamhuri yang datang semata-mata, bukan memanglah datang semata-mata, datang khas untuk menengok Convocation Danish ni kan. So Danish graduate dalam civil engineering. Betul. Dan explain sikit tu medal tu apa tu? Pingat kebesaran ke apa tu? Ini pingat untuk, boleh dekatkan sikit. Okay. Ini pingat untuk pelajar yang dapat first class degree. So maintain first class on CGPA ni daripada semester berapa? Maintain CGPA untuk first class ni 3.67 daripada SEM 1 lah sampai last. Daripada SEM 1 memang masuk-masuk tu memang dah nak okay, this is what I have to do ke macam mana? Sebenarnya saya daripada awal saya tak dapat lagi. Saya sampai last tu baru saya pecut balik naik atas. Macam mana kesedaran tu timbul? Macam bila? Saya sedar dari awal. Cuma pada SEM pertama tu saya kecundang sikit. So saya rasa macam mula saya rasa tak dapat. Tapi saya rasa macam saya nak medal ni, saya nak achieve this medal because this the only degree that I will have in my life. So saya memang usaha kau-kau lah. Alang-alang kan. Lepas tu dia naik slow, lepas tu last dapat juga. Adakah first semester tu because nak menyesuaikan diri dekat Semenanjung ke, ataupun dah ada experience prior to UTM ni tinggal di Semenanjung Malaysia ni, berjauhan daripada keluarga di Kuching tu? Tak juga, sebab dari saya masa SEM 1 tu saya kuat-kuat main sikit. Saya kuat main sikit, biasalah baru nak alam degree kan. Macam bebas. Ayah cuba mak tak lagi. Tapi itulah bila dah dapat result tu saya rasa tak puas hati. Saya rasa saya nak perbaiki daripada silap lampau. So saya teruskanlah dengan kejayaan yang kemudian. Sebelum ke UTM di mana? Matrix ke atau apa? Asasi di? Dekat Universiti Malaya, UM. Tinggal di PJ? Tinggal dalam UM. Di PJ itulah dekat. Okay. Betul. Apa beza Asasi di PJ tinggal di Petaling Jaya dengan tinggal di Johor Bahru ni? Specifically kita punya kawasan ni lah. Universiti Teknologi Malaysia ni. Apa ada beza dia tak? Beza dia negeri. Kalau sebab dekat UM tu tengah-tengah KL. So memang macam-macam ada. Tapi kita boleh akses kat mana-mana tempat senang. So kalau pendapat saya lah senang nak lalai. Tapi alhamdulillah lah Asasi lepas. Jadi kalau buat degree di PJ tu belum tentu lagi lah. Wallahualam. Kenapa memilih UTM? Sebab satu saya tahu untuk civil engineering UTM memang top in Malaysia. Dan kedua of course saya daripada ayah saya sendiri. Sebab dia alumni UTM juga. So ayah pun alumni UTM juga. So ini kira cerita legacy lah. Betul, legacy lah. So tak perlu tanyalah kenapa pilih civil. Ayah yang suruh lah. Betul. Dia macam ambil civil ataupun ada choice lagi dibagi ke macam mana? Macam mana proses tu dulu? Saya tak adalah spesifik nak ambil bidang apa. Tapi dah alalang ayah saya civil. So why not, might as well saya banggakan ayah saya ambil jurusan yang sama kan. Tapi deep down inside ada minat civil sebelum ambil tu? Ataupun macam tak kisah? Saya tak tahu pun apa civil ni sebelum ni. Kalau ikut minat sendiri macam mana? Ikut minat sendiri, maybe saya suka mengajar orang. So saya maybe nak jadi cikgu. Macam itulah. Itu minat saya lah. So ada ambil khusus, ada apply for teaching ke apa ke? Tak ada. Ataupun ayah kata jangan, kau mesti ambil civil. Lebih kurang. Kenapa agaknya Cik Zam? Kalau boleh saya bagi Cik Zam dulu kan. Macam mana tu? Kenapa begitu? Kenapa macam adakah ada benda yang terbuku di hati macam aku anak lelaki esok kau mesti ambil civil juga? Actually pada awalnya saya bagi dia freedom lah untuk cari apa bidang yang dia nak. Masa lepas dapat result SPM dulu pun saya bagi dia ruang seluas-luasnya pilih apa jalan career pathing yang dia nak cebur ataupun dia nak ambil. So since dia willing nak ambil jurusan yang sama dengan saya,
saya rasa why not. Memang happy lah bila dia decided untuk ambil civil tu dulu. Masa baru masuk civil tu, happy lah. Memang untuk inilah legacy saya. Okay. Maksudnya Cik Zam sendiri alumni UTM daripada diploma, lepas tu degree. So memang familiar ambil scroll di Dewan Sultan Iskandar ni. Tapi macam mana perbezaan perasaan tu bila tengok bukan saja dia dapat scroll ijazah dalam civil engineering, tapi dia dapat first class dengan medal lagi tu. Ya, memang sebagai bapa, memang saya rasa banggalah dengan pencapaian yang dia telah capai, yang mana saya dulu tak dapat. Tapi dulu lah tu, kita mula cakap dulu macam tua sangat, memang tua pun dah kan. Zaman saya dulu, saya rasa Cik Zam dengan saya ni satu generasi kot, Generation X ni. Kita dapat masuk degree program tu, dapat degree tu macam dah okey lah. So siapa yang dapat first class apa tu semua, kita rasa macam itu that extra bonus, dan that is not the main focus of us. Mungkin itu. Tapi sekarang ni because of competition dan sebagainya, especially di Universiti Teknologi Malaysia ni, yang masuk-masuk tu semua pandai-pandai. So mungkin adakah itu rasanya macam cakap pada anak dulu tak boleh just dapat degree, you mesti dapat yang lebih quality daripada sekadar degree itu, adakah itu? Memang saya memang dari dulu saya memang pesan dengan anak-anak saya, saya nak dia achievement dia mesti one step ahead daripada apa yang saya achieve. Betul. So that's why apa yang saya dapat sekarang, apa yang saya achieve dalam pendidikan, saya nak dia orang lebih lagi. Apa yang saya ni. Lepas ni kena buat masters PhD tu so kena. Saya memang tengah buat masters sekarang. Tengah masters sekarang di Universiti Teknologi Malaysia. Saya buat dekat Sarawak UiTM. Oh kenapa? Marah. Kenapa lepas tak apalah kita jangan bagi dia cloud lah Universiti marah tu kan. Adakah because of logistik atau nak dekat dengan family ke apa? Dekat sebab saya sambil bekerja. Okay, di sana dah bekerja. Saya sambil bekerja. Berapa lama dah kerja? 3 bulan sebab saya habis degree bulan 7, bulan 8 masuk. I see. Saya rasa macam sempat lagi tukar kot untuk buat masters. Tak apalah, PhD nanti datang balik ke sini kan. Dia full circle balik kan. Apa pengalaman yang paling best dekat UTM Johor Bahru ni? Johor Bahru ni apa yang bestnya? Pengalaman bagi saya yang the most crucial part of pengalaman is my circle of friends. Sebab letaklah kat mana-mana pun kalau tak ada kawan yang dapat membantu, menyokong saya, mendorong saya buat apa-apa, tak best lah. So saya rasa kawan saya mengambil a big part of my journey here. So saya rasa kawan saya banyak tolong saya lah. Berapa besar tak circle of friends tu? Circle of friends tu actually rakan sekelas saya juga. Rakan sekelas saya. So tu yang saya cakap tadi, kita orang pun duduk college sama-sama. So orang dari pagi sampai malam semua buat benda sama, buat sekali. Jumpa tadi? Jumpa tadi. Semalam pun jumpa. Shoot gambar. Bila datang ke sini? Datang daripada Sarawak bila? Saya datang 2 hari lepas. 2 hari lepas. So spend masa di sekitar sini ke dengan kawan ataupun dengan family? Saya bawa family dulu, baru saya dengan kawan. So memang specifically memang nak awal lah, ambil cuti dan sebagainya. Imbang lah, tak ada kawan-kawan je. Sebab kadang-kadang waktu convocation ni kawan pun dengan family dia kan. Susah sikit nak tarik masa tu kan. Bila datang balik pakai jubah ni, perspektif tentang DSI, perspektif tentang universiti lain tak macam? Lain kan? Dulu datang untuk exam je. DSI datang untuk exam je. So macam mana tiba-tiba rasa lain ya DSI tu? Of course lain sebab kita pun ada buat renovation kat DSI tu. Kita letak LED for example nak modernize kan DSI tu kan. Specifically for convocation. Tapi kita ada second phase tu akan dipercantikkan lagi. Macam mana? Apa bezanya kalau boleh explain macam mana bezanya masuk DSI sebagai pelajar, masuk DSI ambil scroll dengan pakai pakaian seremoni tu? Bezanya bila dulu masa saya student, saya datang untuk exam kan. Dia ada nervous dia lain. Saya nervous untuk jawab exam lah. Sekarang saya nervous, saya takut gambar saya buruk bila InsyaAllah kita ada professional photographer insyaAllah. Dan dia pun bagi instruction tadi kan. Dari segi nervous lah. Tapi dari segi lainnya saya memang rasa puas hati. Sebab saya dah betul-betul selemus jawab peperiksaan semua. Saya pun dah lepas, lulus, dapat peperiksaan yang memberangsangkan, result yang memberangsangkan. Bukan memberangsangkan, result yang sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. So saya rasa effort saya membuahkan hasil. Saya dapat sijil semua. Adakah sebelum ni bila tengok DSI tu macam ini
trouble because DSI exam DSI exam. Hari ni for the first time, ini happy day kan. Ada rasa lain kan. Rasa lain. Gambar tadi tak dapat lagi kan dia selepas ni kan. Pulang drop semua nanti dia hantar ke Sarawak lah. Betul. Jadi postage. Apakah harapan lepas ni? Harapan saya dari segi kita cakap dari ada dua lah, senang. Kita break down the question even more. Harapan dalam belajar masters tu dan kemudian secara peribadi lah. Secara peribadi, kejaya saya lah. Kejaya peribadi. So, harapan saya, of course saya memang menjurus kepada kejaya saya. Memang betul-betul nak ambil pengalaman kerja. At the same time saya ambil master. So saya ambil master pun dalam bidang yang sama tapi spesifik memang satu bidang spesifik iaitu geotech. Geotech, okay. Geotech sebab bidang tu memang high demand. So saya rasa dalam industri ni saya nak jadi a specialist in my industry so that saya boleh gain more knowledge so that orang cari saya. Bila saya jadi specialist orang boleh cari saya. So at the same time saya boleh tingkatkan saya punya prestige dan saya boleh apa orang kata more successful in my career lah. Yang peribadi pula saya macam mana nak cakap, peribadi saya nak dari segi sasiah. Tak peribadi lah, apa nak buat family sendiri ke apa ke? Family. Saya tak rasa saya nak ada. Apa lepas master ni apa macam apa? Nak sambung belajar ke, kahwin ke apa ke? Kahwin tu lama lagi kot. Lama lagi. Kumpul duit tu. Kumpul duit satu hal nak sebab kita lelaki. Ya betul. Dia ni sulung? Tak, saya sulung lelaki. Sulung lelaki, ada kakak? Ada kakak. So adik-beradik apa tak tanya pula adik-beradik apa? Adik-beradik saya ada 4. Ada 4. So number 2. So kakak dan semua lelaki seorang ke? Tak, lelaki ada 2. Lelaki ada 2. So adik umur berapa? Adik saya yang perempuan umur 19, lelaki 17. So yang datang ke convocation ni? Adik parents, perempuan dengan kakak. So adik lelaki bongsu dia tengah SPM sekarang. Sekarang tengah SPM. So mesti dia, itu saya fikir ada extra motivation dan semangat yang lain tu. Abang dia menduduki personal SPM. Abang dia dah ambil school dengan dapat first class degree sama. Wah, saya rasa itu satu yang baik untuk dia. Ataupun jadi nervous lagi lah. Hopefully dia kat sana dia bertabah lah kan. Hopefully dia dapat ambil saya sebagai contoh. Ya, contoh role model. Bagus. Suruh dia masuk engineering juga. Saya tak tahu lagi dia nak ceburi bidang apa. Tapi dia ambil pure science lah. Dia sekarang tengok pure. Pure science lah. Cik Zam macam mana? Suruh masuk engineering juga? InsyaAllah. Dia gaya-gaya minat dia ke arah mana? Tak jadi doktor kan. Okey juga tu. Bio semua kan. Ya. So kalaulah ada satu pesanan lah, sebab kita pun masa tak banyak sangat untuk podcast ni. Danish dengan Cik Zam dan family pun nak enjoy Johor Bahru sama sebelum balik ke Kuching. Boleh tak kita start dengan Danish tu? Apa pesan untuk juniors lah? Pesanan saya untuk mendapat pingat di dada tu, apa pesanan? Pesanan saya, saya simple je lah pesanan saya. Teruskan usaha sebab even when you think that you haven't achieved something, there is still room to grow. Sebab saya awal-awal tak dapat pun, tapi lama-lama saya dapat macam tu. There's always room for improvement, there's always a chance. So grab that opportunity whenever you have. So jangan putus asa, ingat mak ayah dekat rumah hantar betul. Ingat je lah so that kita dapat puaskan diri sendiri juga. Cik Zam, kata-kata untuk parents lah especially. Untuk parents dekat luar, saya pengalaman saya dalam mendidik anak-anak ni, saya bagi mereka kebebasan untuk memilih bidang yang mereka nak cebur. Sebagai orang tua, kita punya peranan adalah untuk memberi motivasi. Motivasi, menyediakan apa-apa yang perlu dari segi kewangan ke, dari segi moral ke, yang amat berguna untuk mendorong mereka untuk terus berusaha lah dalam pelajaran. Sebab kejayaan mereka adalah akan menjadi penentu kehidupan mereka masa akan datang.
So saya nak mengucapkan tahniah sekali lagi kepada both of you, kepada Danish sebab dah graduate, dah dapat first class, dapat Dean's List, of course definitely, dan kepada Cik Zam, tahniah kerana ada orang berjaya meneruskan legacy. Ini bukan semua orang dapat rezeki ni. Alhamdulillah dalam bidang yang sama lagi kan. Dan top up lagi ke, orang kata improve lagi daripada apa yang Cik Zam sendiri dah capai. So saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk podcast Citra Rimbun Benaung ni. So kita akan kembali selepas ini dengan Puan Ann, dengan lagi ramai artis, guest-guest kita yang akan cakap tentang pengalaman mereka sempena Convocation ke-69 Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum, bye-bye.